selamat pagi. Saya Aisyah binti Muhammad Anwar, wartawan TV PSS Semashu. Saya berada di depan Dewan Khadijah Walid di mana hari ini menandakan satu lagi sejarah yang penting dalam Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Puan Masyur, iaitu Pilihan Raya Semashu 2025. Pilihan Raya Ketua Murid bukan sekadar satu acara tahunan di sekolah, tetapi ia mempunyai kepentingan yang besar dalam membentuk kepimpinan pelajar dan memupuk nilai demokrasi. Pilihan raya memberikan pendedahan awal kepada pelajar mengenai sistem demokrasi di mana pemimpin dipilih berdasarkan suara majoriti. Ini membantu mereka memahami hak dan tanggungjawab dalam memilih pemimpin yang berwibawa. Ia juga memupuk semangat kerjasama antara calon, guru dan pelajar lain. Mari kita mendengar dua patah kata daripada calon-calon ketua murid pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya berada dengan calon 03. Izinkan saya tanya soalan? Alright. Soalannya, mengapakah anda ingin menjadi seorang ketua murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi ketua murid itu bukanlah pilihan yang pertama saya. Tapi apabila saya dipilih menjadi calon ketua murid, saya berpegang pada prinsip untuk bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas. Sekiranya juga saya dapat menjadi ketua murid bagi 2025, saya berjanji juga akan menjalankan tugas saya dengan baik supaya cikgu-cikgu dan murid-murid mempercayai tugas yang diberikan. Jadi untuk menjawab soalan anda tadi, saya ingin menjadi ketua murid untuk membantu guru-guru mendidik murid-murid supaya lebih berdisiplin lagi. Saya memegang kata-kata John Maxwell yang pernah berkata, pemimpin bukanlah orang yang mengarah, tetapi pemimpin merupakan orang yang melahirkan pemimpin dalam kalangan pemimpin. Jadi, saya ingin menjadi salah seorang pemimpin yang dapat melahirkan pemimpin di Semashu. InsyaAllah. Terima kasih. Pilihan raya ketua murid bukan hanya sekadar pemilihan pemimpin sekolah, tetapi satu proses pembelajaran yang berharga bagi pelajar. Ia membantu membentuk generasi muda yang lebih bertanggungjawab, berintegriti dan bersedia menjadi pemimpin pada masa hadapan. Sekian itu sahaja daripada saya, wartawan TV PSS Semashu, Aisyah binti Muhammad Anwar.